A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya muliakan Tuan Nazir, barisan ahli jawatan kuasa masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayahnya dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi alhamdulillah, yang pertamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan, kesihatan, nikmat umur yang masih lagi diberikan pinjaman kepada kita pada pagi ini, dapat sekali lagi kita bersama berkumpul mendirikan solat fardu subuh secara berjemaah. Kemudian Allah berikan lagi ruang dan peluang untuk kita berada di dalam taman-taman syurga, ya, yang dinisbahkan sebagai majlis ilmu dan juga majlis-majlis zikrullah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, pagi ini kita dapat menyambung lagi pengajian berkitab kita, kitab Risalah At-Tauhid, ya, satu kitab yang menghimpunkan ilmu berkaitan tentang nak mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, menambahkan lagi keimanan kita, pengetahuan kita berkaitan dengan soal keimanan tadi. Ini penting tuan-tuan, ya. Sebab itulah dalam sudut ilmu ini dipecahkan kepada 3 bahagian: adanya akidah, adanya syariah, dan adanya akhlak. Dia saling melengkapi. Ya, kalau kenal Allah tapi tak melakukan apa yang Allah suruh, tak menjalankan syariat, tak sempurna juga. Dan ataupun kita sembahyang, solat, kenal Allah, tapi daripada sudut akhlaknya pula tak lengkap. Contoh, tak kata hubungan sesama manusia tu tak ada, kan? Yang itu pun akan menjadi kepincangan lah dalam kehidupan kita. Baik, insyaAllah. Jadi pada pagi ni kita dah menyambung dah, muka surat yang ke-23, kenyataan yang keempat, takrif sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Takrif sifat yang wajib bagi Allah. Yang ini kalau anak-anak kita dia belajar sifat 20 lah kita panggil, yang mana kita nak tengok satu-satu daripada wujud, qidam, baqa' sampai habis. Baik, adalah sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang wajib diketahui dengan tafsil itu, iaitu 20 sifat. Tafsil ni secara, orang kata, mudah fahamnya secara detail lah, dengan dalil-dalilnya, ya, dengan hukum hakamnya, supaya kita jelas keimanan kita di situ. Baik, iaitu dengan 20 sifat. Sebahagian para ulama menyebutkan ada 13. Sebahagiannya lagi ditambah lagi 7, melengkapkan kepada 20. Walaupun begitu, tak apalah tuan-tuan, sebab perbezaan itu adalah membawa kepada kebaikan, lebih mudah faham kita lagi. Baik, kita tengok yang pertama adalah al-wujud. Apa maksud wujud ni tadi? Ini kita kena sedia maklum, adakah wujudnya Allah sama dengan makhluk? Adakah wujudnya Allah ni tadi ada perbezaannya yang takkan sama dengan kita, kewujudan kita ni tadi? Baik, bila sebut wujud dalam bahasa Arab, tapi dalam bahasa Melayunya bermaksud ada. Adanya macam mana? Dimaknakan dengan tetap, benar dan sungguh yang wajib bagi zat Allah Ta'ala, yang tiada dikeranakan dengan sesuatu kerana. Itu ayat bahasa kitab tu. Orang lain kalau baca tengok, dia kata dikeranakan dengan suatu kerana. Apa sudahlah kerana dengan suatu kerana ni. Mudah faham kita macam mana tuan-tuan? Dia tidak bersebab ataupun bersandarkan kepada sesuatu. Macam kita lah tuan-tuan. Kalau kita ni, kalaulah tak kerana mak dan ayah aku kahwin, tak ada aku. Itu bahasa mudah kita faham. Tapi Allah, dia tidak dikeranakan tersebut. Tak dikeranakan kena ada hubungan mak dan ayah. Macam tuan-tuan yang ada dekat Masjid Sungai Tengi sekarang ni lah. Andai katalah mak dan ayah tuan-tuan tak ada kewujudnya kita, tak mustahil boleh wujud. Tapi daripada sudut lumrahnya mesti ada perkahwinan tadi. Macam tuan-tuan ada anak pula, kan? Kalau tak dikeranakan tuan-tuan kahwin dengan si Minah, contohlah dapat jodoh orang mana, orang Sungai Besar lah contohlah, ya, kan, dapatlah anak 5-6 orang. Ada orang juga dah kahwin tapi tak juga dapat anak. Dia semua tu disebabkan, dikeranakan. Itu kita. Tapi Allah tidak.
Dan kita pula tuan-tuan, bezanya wujud kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala pula, kita ni bersandarkan dengan macam-macam sandaran. Macam tuan-tuan lah yang ada dekat Masjid Sungai Tinggi sekarang kan, kita dah ada, kan dah ada dah ni. Tapi adanya kita ini adanya kelemahan pula. Contoh, kita bersandarkan pula dengan nak kena bernafas pula kan. Kalau tiba-tiba lah pagi ni sumbat di mulut kita, hidung kita, sejam cukup lah, mati kita. Itu nak bagi tahu. Ataupun hidupnya kita juga bersandarkan dengan makan dan minum. Kan Allah dia tidak berkehendak dengan makan dan minum tu tadi. Ya, contohlah dah lahir-lahir tak dibaginya susu. Ataupun kita sekarang ni lah, balik nanti lepas habis dia kuliah ni, kita tahan tuan-tuan dalam masjid ni, tak bagi sarapan. Mengamuk. Dia mengamuk kita, dia tak dapat makan tadi kan. Sebab nak juga, sebab kita bersandarkan kepada sesuatu ataupun dikeranakan itu tadi. Baik, jadi jelas di sini bermaksud tiada yang mewujudkan Allah, dan wujudnya manusia pula perlukan kepada sandaran kita tadilah, nafas, makan, minum, syahwat. Itu beza kita. Maka wujud itu di sisi Imam Fakhr Razi dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Yang ini dua ulama besar dalam ilmu tauhid, ya, yang mana kita berpegang kepada kalau mazhab itu kita ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, itu mazhab ilmu fiqh lah. Tapi ilmu tauhid dia ada dua ulama besar dia, iaitu Imam Abu Mansur dan juga Abu Hasan Al-Ash'ari. Imam Fakhr Razi pun sebahagian daripadanya. Dia kata apa? Bukan ia ain maujud dan bukan lain daripada ain maujud. Ni kalau belajar tak berguru, baca je tuan-tuan balik rumah, jenuh nak memahamkan. Kan? Sebab tu kena ada paling tidak pun ada guru lah yang kita menjadikan rujukan dia. Apa dia kata ain maujud dan bukan lain daripada ain maujud? Kita pun rasa sudah makin dalam kan. Sebab tu ilmu tauhid ni makin kita belajar, makin dalam kita belajar, lagi sepatutnya lagi faham. Cuma kalau belajar tanpa guru, itu yang kita tengok nisbah dia, maka syaitan lah yang akan menjadi gurunya, ya. Jadi kita takut salah faham nanti. Apa dia ain maujud, ya? Bukan lain daripada ain maujud. Maksudnya apa tuan-tuan? Nak bagi tahu kepada kita, bila sebut tentang ain maujud, bukan benda yang berpisah. Allah Subhanahu Wa Taala ni kata apa, mengikut Imam Abu Mansur, dia wujud, tetapi adalah dikatakan di sini selain daripada dia ada benda yang berkait. Maksud kata sifat lah. Contoh apa tuan-tuan? Macam saya yang ada dekat depan tuan-tuan ni tadi. Bila saya keluar daripada masjid nanti, bila matahari dah naik, apa akan jadi? Ada bayang-bayang. Adakah bayang-bayang saya itu saya? Tak, saya yang berdiri ni. Bayang-bayang saya itu saya ke? Tidak, itu bukan saya. Itu adalah sifat ataupun menunjukkan kepada bayang kepada saya. Yang wujudnya saya yang di depan tuan-tuan ni tadi. Ataupun matahari. Matahari dia ada cahaya kan? Jadi cahaya matahari tu adakah ianya matahari? Jawabnya tidak. Sebab matahari adalah yang di langit tadi. Tapi yang berkait dengan matahari adalah apa yang sekelilingnya tadi, berpunca daripada kita. Begitu juga lah dengan Allah. Allah itu wujud, yang mana wujudnya Allah itu ada sifat-sifat yang menunjukkan lagi kewujudan dia tadi. Kan? Contoh macam saya sebut tadi lah, Allah itu ada dan dia tidak sama dengan manusia, sebab kita perlukan kepada sandaran tadi, tapi Allah tidak memerlukan kepada sandaran. Itu pendapat yang pertama lah daripada Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian dikata, tetapi pada pendapat Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, ulama'nya sama, daripada mazhabnya sama, dia kata apa? Diingat tentang percayakan wujud Tuhan. Tuhan itu ada, bukan sahaja di sisi agama Islam, bahkan semua agama dalam dunia ini mengatakan Tuhan itu ada. Maksud kata Imam Abu Hasan ni kata apa? Allah itu ada dengan ain wujud tu pun itu Allah itu ada lah tu. Dia tak adalah memisahkan kata bukan lain daripada ain mawjud. Bahasa maklumlah bahasa kitab ni kadang-kadang ada pendapat imam tu yang dia nak mendetailkan lagi, ada satu imam lagi dia nak memudahkan lagi tu faham adanya Allah itu wujudnya Allah. Okey. Jadi apa hikmah di atas khilaf, berbeza-beza pandangan pendapat ni? Antaranya tuan-tuan, kenapa? Sebab adanya khilaf, beza pendapat ni tadi, dia akan membawa kepada asbab kebaikan-kebaikan lagi, bercambah, berkembangnya lagi ilmu pengetahuan kita, tak jadi sulit.
Kalaulah agama ini tidak boleh untuk berbeza pendapat, dah tentu Allah akan jadikan satu je pandangan semua. Tak berbeza-beza kan. Jadi Allah jadikan perbezaan itu untuk meraihkan lagi kecambahan ilmu tersebut, pemahaman kita, selagi mana tak tersasar lah. Contoh apa? Ni bermula daripada para sahabat lagi dah, waktu zaman Nabi hidup lagi dah ada berbeza pendapat dan Nabi meraihkan perbezaan tersebut. Contoh, saya nak bagi tahu beza sikit lah ya. Ketika mana Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk pergi ke satu kampung, bermusafir tuan-tuan, berkampung di satu tempat. Cuma Nabi pesan, jangan solat asar kecuali sampai dekat kampung tersebut. Nabi dah pesan dah, jangan solat asar lagi sekecuali kalau kau sampai kat kampung tersebut. Maka bila sahabat-sahabat ni bermusafir, dia orang pun bergerak lah. Sampai bergerak, tengok air. Ini tak ada ni, rasanya nanti silap-silap kita terlajak, tak sempat nak solat asar. Jadi sebahagian sahabat pun solat asar dulu. Waktu dalam perjalanan dah nak sampai, tak sampai lagi. Jadi diorang pun solat. Yang sebahagian lain kata, tak, Nabi pesan suruh solat dulu. Bila dah sampai nanti baru kita solat. Maka berlakulah perbezaan pendapat dekat situ. Jadi yang sebahagian ni dah solat, sebahagian lagi sampai saja tengok-tengok dan maghrib dah. Ya, sebahagian pendapat kata mereka mengqadakkan solat tersebut. Ada sebahagian yang mengatakan sempat tapi dah hujung-hujung sangat. Jadi bila itu berlaku, sahabat-sahabat ni pun selesai bermusafir, dia baliklah kepada Nabi, jumpa balik Nabi. Dia tanya pada Nabi, wahai Rasulullah, apa yang kau pesan hari itu? Ada sebahagian kami yang solat juga dulu sebelum sampai di kampung, sebab mereka faham daripada sudut arahan Nabi, iaitu kalau dan dah masuk asar, solatlah. Kan, cuma Nabi nak pesan kita bersegera. Kalau sempat sampai, kita solat di kampung. Kalau tak sempat, dalam perjalanan kita solat. Itu pendapat yang pertama. Mereka mentakwilkan, berijtihad lah. Sebahagian yang pendapat pegang bulat-bulat, tunggu sampai nanti baru kita solat. Maka mereka risaulah di situ tuan-tuan ya. Mereka pun bertanya kepada Nabi, macam mana ni wahai Rasulullah, macam mana hukum pandangan kau? Maka jawab Nabi, yang pertama pun betul, yang kedua pun betul juga. Jadi nak beritahu apa, Nabi meraihkan perbezaan pendapat itu tadi. Macam kita bezalah ya, kita tak bolehlah samakan. Maksud kata di sini berbeza daripada sudut usul tak boleh, furu' tu boleh, cabang ilmu. Tapi usul akidah, Allah tu wujud, tak boleh pula kita beza pendapat. Allah tu tak wujud, tak boleh. Dia mesti ada yang kekal tu, usul tu tetap sama. Baik, dikatakan di sini, kita sambung lagi ya. Seperti mana dikatakan di sini oleh Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, dia kata apa di sini, iaitu semua, kalau kita lihat, bahkan semua agama dalam dunia ini mengatakan Tuhan itu ada. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah yang disebutkan di sini, iaitu surah Luqman ayat 25. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dan jika kamu tanyalah orang-orang kafir itu, siapa yang menjadikan langit dan bumi, nescaya mereka akan berkata, iaitu Allah lah yang menjadikan. Diorang ada kepercayaan, tapi walaupun diorang percaya pada Allah, diorang ada juga menyimpang daripada sudut amalan syariat ya. Waktu diorang atas bot, atas kapal, tengah ditimpa musibah, dia ingat nama Allah tapi tetap menyembah berhala. Itu orang yang tidak beriman lah. Baik, kemudian dikata apa lagi? Bagi orang yang tak percaya Tuhan, ini kita gelarkan sebagai golongan etis. Kan, dia tak percaya langsung agama. Tapi percayalah tuan-tuan, orang yang tak percaya agama ni, tuan-tuan letaklah dia dalam hutan, letaklah dengan harimau, contohlah kita kurung dalam kandang. Memang nama dia mencari sesuatu doa confirm punya, dia akan minta, ya Allah, paling tidak pun wahai Tuhan, my God, contohlah kalau orang Inggeris ya, selamatkan saya. Masa tu diorang akan tetap tercari-cari satu kuasa yang boleh menyelamatkan. Itulah fitrah manusia, berhajat kepada kata Tuhan ataupun pemilik kepada kuasa itu tadi. Cuma beza kita dengan agama lain ya, macam agama Hindu, agama Kristian, kita percaya kepada satu Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tanya orang Kristian contohlah ya, diorang percaya ada tiga. Kan kita kata Tuhan anak, Tuhan ayah kan, dan sebagainya. Dan bila kita tanya dia macam mana pula boleh ada tiga, dia kata dalam tiga tu
ada satu. Dah sudah pening pula kita kan. 3 bersatu dalam satu. Bila kita tanya lagi, dia buatlah hujah dia macam-macam. Jangan tanya, dia kata. Kalau orang yang banyak bertanya, tandanya cetek keimanan. Sudah. Kan kita tanya nak bagi supaya kita lebih faham. Dan kadang-kadang diorang letaklah contoh simbolik. Macam tuan-tuan tengok telur ayam. Telur ada berapa 3 asas tuan-tuan. Dia ada telur putih. Kita rebus telur dah tuan-tuan ya. Pertama sekali kita akan nampak dekat telur yang kita rebus ada kulit dia. Buang kulit ada yang putih. Buang putih ada pula yang kuning. Macam itulah rupanya. Dalam 3 bersatu jadi satu. Kan itu pahaman dia lah. Walhal satulah juga tu. Dia nak bagi tahu yang lain tu adalah sifat-sifat kepada telur tu. Bukan maksud kita pecah-pecahkan lagi. Itu pemahaman mereka lah. Kita tak sama dengan mereka tuan-tuan ya. Boleh dapat tuan-tuan, itu tentang wujudnya Allah. Tak sama dengan wujudnya manusia tu tadi. Baik, kita tengok yang kedua. Al-Qidam. Qidam ni maksudnya adalah sedia. Sedia ni apa tuan-tuan? Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan ada permulaan wujudnya Tuhan, kerana Tuhan yang menjadikan tiap-tiap suatu yang ada. Yang demikian tak dapat tiada keadaannya lebih dahulu daripada tiap-tiap sesuatu itu. Kiranya Tuhan tidak lebih dahulu daripada tiap-tiap sesuatu, nescaya boleh ada sesuatu lebih dahulu daripada yang mengadakan demikian itu. Yang itu adalah batil. Macam mana kita nak faham perenggan ni? Maksudnya apa tuan-tuan? Bila adanya Allah tadi, maka Allah telah pun ada sedia kala, ataupun kita panggil sejak azali lagi lah bahasa Melayu kita. Tak boleh kita kata Allah itu ada kemudian. Arash dulu ada, syurga dulu ada, neraka dulu ada, baru ada Allah. Tak boleh macam tu. Itu dia akan jadi, orang kata, menyalahi hukum wujud. Sedia tu tadi. Ataupun senang cerita, mudah faham lagi tuan-tuan yang ada dekat depan saya ni lah. Kalau saya tanya, contohlah kalau ada secawan teh tarik, agak-agak orang yang buat teh tarik tu ada dulu ke, ataupun teh tarik tu ada dulu? Dah tentu kita akan jawab, Ustaz, teh tarik tu ada kemudian. Orang yang buat teh tarik tu umur 80 dah, contohlah kan. Jadi orang tu ada dulu dah, sebelum adanya lagi teh tarik tersebut. Itu contohnya mudah kita faham lah. Tak boleh kita nak mengatakan Allah wujud kemudian. Dia dah ada sedia kala. Begitu jugalah dengan masjid yang tuan-tuan sekarang ni kita tengah duduk ni, Masjid Sungai Tengi. Boleh tak kita nak katakan, Ustaz, semenjak saya lahir, saya tanya mak ayah saya, memang ada orang buka hutan, ada masjid dah? Kan tak ada. Biasanya kita lah, mak ayah kita, nenek moyang kita duk tebang pokok, dia bina dulu masjid asas. Kemudian kita besarkan. Macamlah sekarang ni. Jadi Allah dikata apa? Sedianya Allah itu telah ada sebelum adanya makhluk-makhluk yang lain. Baik, apabila disebutkan Tuhan bersifat dengan qidam, yang sedia ni, jadilah ia qadim. Misalnya seperti Zaid, apabila dikatakan ia bersifat dengan anjur, nescaya disebutkanlah ia itu sebagai penganjur. Contoh, tuan-tuan yang buat open house ni kan, boleh kita kata adanya majlis dulu, kemudian baru tuan-tuan nak umumkan kata anjuran daripada majlis rumah terbuka hari raya. Orang duk pakat datang, aku tak cakap lagi, macam mana kau boleh datang? Contohlah kan. Biasanya kita buat dulu, lepas pada dah siap semua, dah prepare, barulah kita akan bagi tahu adanya hari rumah terbuka dan sebagainya kan. Jenuh orang duk pakat datang semua, rupanya baru nak bagi tahu kan. Sedia prepare tak siap lagi tu. Nak kata mesti kena ada penyediaan tu awal dulu, sebelum daripada kita mengatakan tadi. Baik, di dalam ilmu tauhid ini ada satu perkataan yang sama maknanya dengan qadim, iaitu azali. Bila sebut azali, sejak dahulu kala lah. Setengah-setengah ulama mengatakan kedua-dua perkataan ini sama maknanya, iaitu sesuatu yang tiada permulaan baginya. Maksud kata apa tuan-tuan? Mudah faham. Kalau kita kata Allah itu telah wujud sejak azali lagi, sebelumnya ada sekalian makhluk ni, Allah dah ada dulu dah. Baik, dan setengah ulama yang lain pula berkata antara kedua perkataan qadim dan azali ini ada beza, iaitu qadim disebutkan pada perkara yang ada maujud sahaja, seperti zat Allah itu qadim dan kudratnya qadim. Adapun azali disebutkan pada perkara yang ada maujud,
seperti zat Allah dan kudrat azali pada perkara yang tiada, ghairu mawjud, seperti yang menyerupai Allah itu adalah azali. Ini sifat dia. Maka qadim itu khas dan azali itu am. Tiap-tiap qadim azali tiada boleh sebaliknya, yakni tiap-tiap azali tidak boleh disebut qadim. Adapun qadim dengan nisbah kepada nama terbahagi kepada 4 bahagian. Ini kita tengok sama-sama apa yang dikatakan sebagai sedia itulah. Ada qadim sifati, tidak ada permulaan sifat Allah Ta'ala. Jadi sifat Allah dia bukan macam kita. Ya, macam tuan-tuan yang ada dekat masjid sekarang ni, kalau tuan-tuan perasan, kita ada permulaan. Perasan tak? Tuan-tuan yang umur 60, 70, cuba kenang balik masa umur 20. Kan beza tu. Ustaz, saya umur 20, badan saya tegap, contoh kan. Mata saya nampak, rambut saya hitam, boleh sikat tepi lagi. Sekarang dah tak boleh dah Ustaz. Itu contoh sifat kita ni bukan sedianya macam ni. Kita bermula daripada bayi, naik remaja, dah dewasa. Nanti tuan-tuan pun akan hadapi saat macam yang dah veteran sekarang ni lah. Saya yang kat depan ni, tuan-tuan yang dah berusia ni alhamdulillah sempat merasa tua. Kami yang muda belum tentu dapat sempat merasa tua. Kan belum tentu lagi tuan-tuan. Ya, berapa ramai yang dimeninggalkan, dimatikan oleh Allah dalam keadaan muda dan sebagainya. Kena pula sekarang ni zaman orang muda pun banyak sakit-sakit yang mengejutkan. Ya, kita tengok kat hospital sekarang ni, dulu orang sakit jantung umur 50, 60, 70. Sekarang umur 20 dah banyak dah kena. 30 pun dah ada. Ya, ada seorang tu barulah terjadi di kampung tu, dia kata umur dalam 30-an tengah duk sembang dalam lelap. Bukan lelap apa tuan-tuan, lelap mati terus. Bila disemak, dicek, rupanya darah tingginya naik sampai 200 bacaan. Bayangkan, dia pun tak tahu dia ada darah tinggi. Dan ada juga yang sakit jantung, bila dicek rupanya sakit jantung, padahal muda lagi. Dan berapa ramai yang sihat, dia duk main badminton, main sukan, lalah meninggal. Dalam keadaan fit badan tu. Macam sekarang ni pilihan raya di Air Kuning kan, YB yang meninggal di Air Kuning tu pun waktu dia tengah nak main bola tu. Ikutkan memang orang yang daripada muda lagi main bola. Tapi takdir Allah dengan asbab-asbabnya, orang yang dalam keadaan muda dan juga mati-mati mengejut ni banyak berlaku tuan-tuan. Jadi itu nak beritahu sifat. Ya, ada permulaan dan ada juga pengakhiran. Itu kita lah manusia. Tapi Allah, dia tak ada permulaan tuan-tuan ya. Qadim zati pula tidak ada permulaan zat Allah. Jadi sifat. Ini sekarang ni pula zat dia. Zat Allah itu adalah dirinya, empunya tadi. Beza zat dan sifat ni macam mana tuan-tuan? Macam tuan-tuan yang ada sekarang ni lah. Nama tuan-tuan mungkin dekat sini ada nama dia Pak Cik Osman. Kita tahulah inilah susuk tubuh Pak Cik Osman. Sifat dia, dia ni jenis orang yang kuat makan. Orang yang kuat sikit minum. Bila bercakap tu orang kata peramah orangnya. Itu menandakan sifat pada Pakcik Osman tu tadi. Jadi kita dua-dua tu ada permulaan dan ada pengakhiran. Tapi bagi Allah tiada. Dia memang daripada awal lagi begitulah. Dan pengakhirannya tak ada pengakhiran tuan-tuan. Cuma nak bagi tahu hujung sekalipun begitulah juga sifat dia. Kekal macam tu. Kita je makin lemah, makin lemah, makin lemah. Ya, sebab tu umur manusia ni Nabi dah sebut dah dengan jelas tuan-tuan, baina sittina wa sab'ina, di antara 60 hingga 70. Kalau tuan-tuan yang panjang umur lebih sikit, contohlah kat sini ada yang umur 71, 72, 80 lah katakan. Yang itu adalah extra bonus. Dalam kiraan orang Malaysia, dia dah buat dah kajian average age umur tu, purata manusia adalah 80 tahun tu. Dalam 77 tahun orang perempuan, 73 tahun tu orang lelaki. Yang mana dia orang buat kajian, itulah nisbah yang masih lagi boleh sihat tubuh badan, boleh lagi datang masjid, berjalan. Kalau pergi masjid tu boleh lagi lah rukuk sujud, tak meletup lagi lah. Orang kata lutut tu tadi, pelincir tu ada lagi. Tapi bila masuk umur 80, tuan-tuan tengok banyak purata orang yang umur 80 ni lebih baring daripada berdiri. Dah tak larat dah. Ya, kita tak sama dengan umat-umat Nabi yang sebelum-sebelum tu. Kalau Nabi-Nabi sebelum ni panjang-panjang lah umurnya. Ya, kalau kita lihat Nabi Adam 1000 tahun lebih, Nabi Nuh AS 950 tahun. Ya, kemudian Nabi Idris dalam 400 lebih. Kemudian Nabi Ibrahim, Ismail 200 ke bawah umur dia. Kita kat Sungai Tenggih ni, saya kira ada ke yang dah sampai umur 100? Ada mungkin dulu lah kot.
Sekarang ni tak ada lah kot ya. Paling tinggi pun mungkinlah 80. Kalau saya di bahagian datuk tu, ramai lagi dalam umur 80, ada lagi yang umurnya 90, bawah 100 lah banyaknya. Tapi yang sekarang ni dah tak ada, dah tak jumpa. Kalau kampung saya pula di Parit 11 Sungai Besar, Parit 11 Sungai Besar tu boleh kata dah jadi kampung janda dah tuan-tuan. Sebab apa? Yang lelakinya kebanyakannya sebelum umur 60 meninggal dah. Sebelum umur 60 banyak dah meninggal dah tuan-tuan. Boleh kata tak tahu meninggal dah. Tinggallah orang kata ayah saya hidup lagi lah. Kan ayah saya hidup lagi adalah 2-3 orang lelaki. Surau tu tuan-tuan sampai dah tak boleh nak hidup dah, tak imarah. Sebab apa? Orang lelaki dah tak ada lah. Kalau tuan-tuan lalu lah Parit sebelah tu dah jadi kampung janda lah. Kalau di Pahang ada janda baik kan. Yang itu kampung janda juga kita panggil. Sebab apa? Banyaknya orang dah meninggal waktu usia belum sampai umur 60. Maksud kata tak sempat pencen, tak sempat bersara. Itulah nak bagi tahu apa dekatnya usia kita dengan kematian tadi. Baik, kemudian kita tengok pula qadim idafi. Terdahulu suatu atas suatu seperti terdahulunya bapa nisbah kepada anak. Yang idafi ni dengan asbab. Yang ni kita lah. Ya, adanya kita sebab adanya ayah kita. Sebab tu ada orang kata mana datang dulu, telur ayam ke ayam? Ni pening ni. Ada orang buat peribahasa tu kan. Telur ayam dulu ke datang, ayam dulu datang. Kita pening. Kalau ayam dulu datang, mana pula munculnya daripada mana? Mestilah datang daripada telur. Kalau telur dulu pula datang, dah tentu mana pula datang mak ayah ayam tadi. Itu nak bagi tahu supaya kita memikirkan mana datang tu kan. Tapi kalau bagi orang yang beriman, dah tentulah datangnya daripada penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita nisbahkan tadi kejadian itu Allah dah wujudkan awal lagi dah. Kalau kita fikir pening kepala kita. Itu tak perlu dipikirlah sebab keimanan kita ni khusus. Yang ini yang patut kita fikir, ya. Kemudian yang seterusnya adalah qadim zamani, lalu masa atas sesuatu sekurang-kurangnya setahun. Maksud kata apa? Adanya masa-masa kita yang telah pun berlalu. Ya, yang sesuatu sekurang-kurangnya setahun maksudnya ada qadim zamani, iaitu sedianya masa-masa yang lalu yang dah tak dapat dah kita nak patah balik kembali. Tapi Allah, dia daripada dulu sampai sekarang sampai akan datang. Itulah Allah. Maksudnya sedianya dia. Ya, tak ada kita kata bila Allah ada ya, tahun bila 1400 berapa, tak. Dia memang dah ada sebelum lagi dah. Boleh kata tak ada satu timing, satu masa yang menandakan baru Allah wujud. Tak. Kita tak boleh kata tetapkan tarikh-tarikh tertentu lah. Tapi kalau kita sebagai manusia dan makhluk dah ada dah tarikh-tarikhnya. Saya tanya tuan-tuan yang ada sekarang ni pun, ada yang lahir bulan April tahun 1955 contoh. Ada yang lahir tahun 1960-an. Jadi itu semua itu adalah kepada kita makhluk tadi. Tapi Allah tidak tertakluk kepada masa tadi ya. Maka qadim hakiki, qadim sifati dan yang zati tadi tiada harus dikatakan lain daripada Allah Ta'ala. Maksudnya dua yang atas tadi itulah hak mutlak dia. Kan Allah tidak ada permulaan pada sifat dan tidak ada permulaan pada zat Allah itu tadi. Beza kita ada yang C dan D itulah. Qadim idafi disebabkan sesuatu, dan qadim zamani ada masa-masa lalu yang terikat dengan kita. Itu kitalah makhluk tuan-tuan ya. Baik, jadi kita sambung sikit lagi sebagai pengakhiran ya tuan-tuan. Saya habiskan dekat baqa' ni, dekat baqa' ya, kekal. Baik, sifat yang ketiga adalah baqa', iaitu kekal. Allah dia kekal, sentiasa ada, tiada akhir. Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan ada kesudahan bagi wujud Allah Ta'ala. Tak boleh kita kata Allah itu ada pengakhiran, ya, Allah itu ada permulaan. Tak boleh. Allah itu dia kekal. Tadi sedia dah memang kekal pula dia. Beza dengan kita sebagai makhluk. Kalau tuan-tuan beli kereta lah, saya bagi contoh yang mudah kan. Ada tak kereta tuan-tuan yang kekal lagi daripada tahun 1990-an? Macam itulah keadaan dia. Mesti kena ada berubah. Kalau cushion dia tu mungkin dah mula pudar, enjin dia dulu boleh lagi sampai ke KL. Ni kereta yang tahun 60-an tuan-tuan ya. Bawa sekarang naiknya ke jam, saya habis. Dia sangkut kita. Dia ni nak beritahu apa? Tak boleh ada sesuatu yang benda yang kekal ya di dunia ini melainkan Allah sahaja.
Hatta suami kita yang kita sayang pun, kan, kita tengok renung muka suami kita, ataupun tuan-tuan renunglah muka isteri masing-masing, kan. Cuba kita tengok, Allahu Akbar, kan. Tengok dulu lain, sekarang lain dah, kan. Dulu bukan main lagi, orang kata tegang kulitnya, kan. Bila dah naik umur 70, bezalah. Tak ada orang yang kekal, Makanlah vitamin, jamu, apa juga macam-macam jenis lah, tuan-tuan. Tak boleh menutup kata keadaan kulit kita tu tadilah. Itu memang lumrah kita, tak ada yang kekal. Ya. Adapun yang lain daripada Tuhan, ada juga yang kekal dan tiada binasa selama-lamanya, tetapi bukan dinamakan kekal yang hakiki. Apa dia? Yang Allah kekalkan. Okay? Yang ini kekal juga, tapi disebabkan Allah lah yang mengekalkan. Contoh, seperti mana dikatakan di sini, bahkan kekal yang aradi, yang mendatang juga, seperti syurga, neraka. Waktu nanti hari kiamat, Allah hapuskan, dunia ni fana, fana ni binasa. Semua binasa, manusia, haiwan, pokok, rumah kita semua, tapi ada yang Allah kekalkan, iaitu syurga, Allah tak musnahkan. Neraka, kemudian loh, arash, kalam, kursi dan juga roh. Maka perkara yang tersebut ini dikatakan kekal kerana mendatang tatkala berta'alluq kudrat iradat Allah Ta'ala pada mengekalkannya. Ini dia bagi contoh lagi, peringatan, seperti mana segala jisim semua binasa melainkan ajbu az-zanabi. Yang ni tuan-tuan perasan tak, manusia ni unik sikit. Allah jadikan bila kita meninggal, tuan-tuan gali balik kubur nenek moyang kita dulu-dululah, bila kita gali semua hancur dah. Yang Allah hancurkan daging, tulang ni semua habis. Tapi ada satu benda yang Allah kekalkan dekat tubuh badan kita, dinamakan sebagai ajmuz zanabi ni. Dia ada satu tulang kecil, tulang dia macam biji sawi. Sebab tu orang yang nak buat pengalihan kubur, waktu biasanya diorang akan korek pada waktu malam, nak buat macam jalan highway dan sebagainya. Mungkinlah di kubur-kubur lama diorang nak buat bangunan dan sebagainya untuk laluan jalan. Biasanya kerja-kerja korek kubur tu diorang buat pada waktu malam supaya nampak cahaya tu tadi. Biasanya bila disulur dekat tulang kita yang kecil tu, biasanya akan mengeluarkan cahaya dan memantul balik cahaya lah. Yang itu dia akan ambil. Itu adalah dipanggil sebagai tulang kecil. Kat mana letaknya, tuan-tuan? Duduknya, bahasa kitab ni, di tungking. Ni bahasa kitab lah. Tungking ni maksudnya apa, tuan? Ujung tulang punggung kita tu. Kalau tuan-tuan balik nanti, cuba tuan-tuan pegang. Pegang yang tulang ujung daripada tulang belakang tu, yang ujung sekali tu. Dia dalam bentuk macam 3 segi itulah, kecil je. Yang itu kalau tuan-tuan pegang, keras betul. Besi pun boleh lebuh, apa segala benda, batu pun boleh hancur. Tapi bila yang benda tu, tak boleh Allah jadikan satu kelebihan pada manusia ni, keras, memang takkan hancur. Dan kalau kita dah meninggal ribuan tahun pun, benda tu akan kekal. Itulah yang Allah kekalkan, ya. Dia kata apa? Yang mana di situlah benih anak Adam ketika bangkit daripada kubur kelak. Jadi bila Allah bangkitkan manusia nanti, Allah jadikan semula manusia daripada tulang tu tadi, tulang kecil tu tadi. Jisim sekalian nabi-nabi dan jisim orang yang mati perang sabilillah, yang itu kekal. Kita ni hancurlah, tinggal jadi tulang tu. Tapi kalau orang yang meninggal jihad fi sabilillah, ataupun jasad para nabi kita, yang itu Allah muliakan, kekal tubuh badan dia, tidak hancur. Sebab tu tuan-tuan lihat orang-orang pejuang-pejuang yang berada di Palestin sekarang ni, kan, ulama fatwa dunia pun dah arahkan supaya turun berjihad, tuan-tuan. Kita ni tak pasti lagi lah, di Malaysia ni tak keluarkan lagi kenyataan lagi. Di ulama dunia, fatwa dunia dah mengarahkan supaya semua umat Islam turun berjihad untuk membantu umat Islam di Palestin tadi. Bila dah sebut fatwa ni, satu kata kewajipan untuk kita bantu. Daripada kalau tuan-tuan mungkin tak mampulah nak berperang, ustaz, saya umur dah 60 dah ustaz, 70 macam mana nak angkat senjata. Jadi tuan-tuan boleh bantu daripada benda yang lain, mungkin harta kita, doa kita, ataupun kita melalui boikot yang kita boleh buat terhadap produk-produk yang dikeluarkan oleh orang Israel tadi. Teruskan, tuan-tuan, jangan suam-suam kuku. Kan tengok tak ada apa pun ustaz, ramai dah orang makan dekat tempat-tempat yang itu, elok je. Memanglah kita rasa aman kat sini. Dekat sana, tuan-tuan, tak habis lagi. Walaupun orang kata gencatan senjata,
tengok baru ni waktu Syawal diorang buat juga serangan-serangan tu tak habis-habis lagi. Jadi kita kena ambil peduli dan ambillah ruang dan peluang untuk tanda sokongan kita terhadap sahabat-sahabat kita, saudara kita di sana. Baik, jadi jisim orang yang meninggal dalam keadaan jihad ni tuan-tuan, Allah kekalkan. Allah kekalkan jisimnya tak reput. Dalam keadaan yang macam mana diorang baru meninggal, macam itulah keadaannya. Macam itulah keadaan darah dia masih basah, Allah muliakan. Maka ketiga-tiga ini kekal juga, tetapi kekal yang aradi. Maksudnya Allah yang mengekalkannya, bukan kekal semula jadi. Baiknya demikian nyatalah perkara, muka surat 26 tuan-tuan diiktibarkan dia di sini bahawa permulaan dan kesudahan itu terbahagi kepada 3 bahagian. Ini sebagai pengakhiran lah tuan-tuan Tiada permulaan dan tiada kesudahan ialah zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang itu kita kena sedia maklum, yang macam saya sebut awal-awal tadi Allah tiada permulaan dan juga tiada pengakhiran. Kita tak boleh kata Allah ada starting dengan end dia, permulaan dan pengakhiran. Kemudian yang kedua, ada permulaan tetapi tiada kesudahan. Yang itu syurga, neraka dan sebagainya, yang 10 perkara di atas itu jua yang saya sebutkan tadi lah. Macam tulang belakang kita itu tadi. Kemudian apa lagi? Allah, arasy Allah, lauh mahfuznya, kursinya, roh dan sebagainya. Itu ada mula tapi tak ada pengakhiran. Ada juga permulaan dan ada juga kesudahan, iaitu segala makhluk yang lain daripada 10 yang tersebut di atas itu jua. Contohnya apa? Contohnya macam tuan-tuan yang ada sekarang ni lah di sekeliling kita. Pokok, makanan, haiwan-haiwan yang ada, apa lagi? Rumah yang tuan-tuan bina, semua tu Allah akan binasakan satu persatu. Tak ada yang kekal di dunia ni. Jadi tuan-tuan, sebab itulah janganlah kita merasa sedih, janganlah kita rasa ustaz saya ni tak lama lagi dah nak berakhir dah usia saya. Jangan risau tuan-tuan, sebab Allah akan kembalikan, Allah akan jadikan kita semula dan himpunkan kita di dalam syurga Allah yang kekal abadi. Tapi syaratnya kena ada keimanan ni lah, keyakinan kita kepada Allah, percaya dengan sifat-sifat Allah ni tadi, dan tambahkan lagi amal-amal ibadat kita satu demi satu demi satu. Jadi tuan-tuan yang ada dalam masjid ni beruntung sangat, sebab Allah jadikan tuan-tuan di kalangan orang yang terpilih. Walaupun usia kita dah ke depan, tapi ada Allah bagi masa, kekuatan, kesihatan kan. Jadi doa semoga kekal istiqamah dengan perkara-perkara kebaikan ni tadi. Baik, jadi insya-Allah kita sampai situ dulu untuk bab kata sifat Allah ni yang ketiga. Nanti kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang, kita masuk pula yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baru. Maksud kata Allah itu tak boleh kita kata sentiasa, orang kata disebabkan benda baru dia jadi baru lagi, berubah-ubah. Macam kita manusia lah, daripada muda jadi dewasa, jadi tua dan sebagainya. Allah kita kena yakin kekal dengan sifat-sifatnya yang kita dah belajar tadi. Allah itu wujud, sedia dan juga kekal. Nanti kita sambung lagi yang seterusnya. Baik, jadi itu dulu sekadarnya. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada kekurangan, ada kelemahan di peringkat saya. Dan di dalam bulan Syawal ini juga saya mengambil kesempatan untuk memohon ampun dan maaf sepanjang dalam saya menyampaikan ikutlah ada terkurang, ada perkara yang gurauan yang terlebih dan sebagainya. Saya mohon ampun, maaf zahir dan juga batin. InsyaAllah nanti kita sambung lagi tuan-tuan untuk pertemuan yang akan datang. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alaika wa tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin.
Hari raya